Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat ayam buttermilk. Okey, kita dah potong ayam dia dulu. Kita perap dengan tepung bestari. Lepas tu kita gaulkan dengan tepung yang kering ya. Kita goreng. Okey, kita goreng dalam minyak yang banyak ya, cepat masak. Okay, kita panaskan butter, sikit je letak butter. Lepas tu kita campurkan dengan minyak ayam goreng kita tadi ya. Sikit je sebab kita buat ayam pun sikit. Okey, nanti kita letakkan bawang putih ya. Okey, kita letak bawang putih. Kita letakkan daun kari dan daun pandan. Bismillah. Kita rasakan dengan terasa ya. Kita akan letakkan susu ya. Bismillah. Susu segar ya. Susu dah ready. Bismillah. Agak-agak ya. Sikit lagi. Sebab ayam kita tu pun tak banyak. Okay. Kita letak garam sikit ya. Okey, dah cukup semua rasa. Dah mendidih, kita boleh tambahkan ayam kita goreng tadi. Bismillah. Dah siap, kita tambahkan sedikit cili padi untuk pedas. Okey. Kita tutup api. Okey. Selamat mencuba. Terima kasih semua.